Saat tu juga, sifat api itu berubah sepenuhnya. Dari membakar jadi menenangkan. Dan keajaiban pun berlaku. Selepas api itu padam, Ibrahim berjalan keluar, elok je. Tak ada satu pun kesan terbakar. Macam baru keluar dari taman bunga. Bayangkan muka Namrud dan semua orang yang tengok. Terengah-engah. Bukti kuasa Tuhan yang sebenar terpampang depan mata diorang. Okey, Ibrahim diselamatkan dengan satu mukjizat yang luar biasa. Tapi macam mana pula dengan Namrud? Pengakhiran dia bukan datang dari tentera yang kuat atau bencana alam yang dahsyat, tapi dari sesuatu yang sangat kecil. Tuhan hantar sekumpulan nyamuk je untuk serang tentera Namrud. Tentera dia yang gagah perkasa, yang dia bangga-banggakan tu, jadi huru-hara dan musnah sebab nyamuk je. Ini bukti yang kuasa sebenar bukan pada kekuatan manusia. Dan untuk Namrud sendiri, seekor nyamuk, seekor je masuk dalam hidung dia, terus sampai